sos hijau? Apa ni? Hai guys, jom kita makan di ayam gepuk Oleh. Jom ikut I, kita lunch dekat sini. Wah, kedai ni sangat luas ya. So untuk korang yang nak datang dengan family, sangat sesuai makan dekat sini. Okey, ini adalah antara menu yang ada. Okay guys, kat sini pun nak order senang. Ada kios self-serve. Dah order, buat payment je terus. Senang kan? Guys, dekat sini ada free refill. Boleh je apa korang nak minum. And ini adalah set yang I order, iaitu set D. The moment of the truth. Guys, sos ni viral tau. Sos pistachio. Okay, sebelum tu I nak rasa sos dia je. Rasa pistachio. Kita makan dengan nasi. Dengan sambal dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sebenarnya rasa dia tak pelik pun. Sedap je. Cuma mungkin sebab colour dia macam nampak hijau. Tapi dia punya taste not bad. Sedap. Okay guys, kita dah habis makan. So, kedai ni kita approve. Okay guys, jangan lupa datang di Oleh Ayam Gepuk. Di mana-mana je cawangan dia. Dan kalau korang datang, jangan lupa cuba diorang punya sos pistachio. Memang ngam habis. Okay guys, jangan lupa datang. Bye.